Antara kerisauan utama pembeli emas ialah ketulenan, dan Public Gold mengambil isu ini sangat serius. Pertama, setiap produk emas Public Gold disahkan tulen oleh Esayer Bertauliah Tuan Abdul Syukur Anwar, founder dan ketua Esayer bagi KLSA Office Sendirian Berhad, dan juga naib presiden di Malaysia Gold Association. Dengan penguji emas bertauliah, Public Gold memastikan setiap gold bar atau dinar yang anda terima memenuhi piawaian ketulenan global. Kedua, setiap keping emas Public Gold disertakan dengan sijil ketulenan beserta nombor siri unik. Ini bukan sekadar hiasan tetapi bukti sah bahawa emas tersebut adalah tulen dan boleh dijejaki. Ketiga, Public Gold menyediakan perkhidmatan belian balik tanpa ujian semula selagi emas tersebut berada dalam keadaan asal dan tidak dibuka dari sil. Ini bukti keyakinan Public Gold terhadap produk sendiri. Bukan itu sahaja, untuk emas di akaun Gap, walaupun anda tidak pegang emas fizikal, ketulenannya tetap dijamin. Stok emas di akaun Gap disimpan di peti besi khas, diaudit setiap tahun dan diawasi oleh institusi berdaftar. Apabila anda memiliki emas dari Public Gold, anda bukan sekadar belajar kaedah beli dan jual emas. Yang anda turut dapat ialah keyakinan, keselamatan dan ketenangan jangka panjang. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas fizikal bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video untuk saya bantu anda daftar sebagai ahli dan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.